Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan pakcik-makcik serta warga emas yang saya hormati. Bagi kebanyakan warga emas, secawan kopi O di waktu pagi sudah menjadi rutin harian. Tetapi percayakah anda bahawa secawan kopi yang sama itu ada kalanya boleh meragut kecergasan anda dan ada kalanya boleh memberi pemulihan yang lebih hebat daripada suplemen kesihatan yang mahal? Perubahan yang luar biasa boleh berlaku hanya dengan menambah satu sudu serbuk ini ke dalam kopi anda. Apabila kita melepasi usia 60 tahun, badan kita diketahui kehilangan sehingga 7% jisim otot setiap 10 tahun. Apabila otot mengecut, risiko untuk jatuh atau patah tulang meningkat dan ia memberi kesan besar kepada kualiti hidup sihat kita. Tetapi ada satu fakta yang menakjubkan. Hanya dengan menambah bahan semula jadi yang betul, kopi yang anda minum setiap hari boleh berubah menjadi minuman berkhasiat yang melindungi kesihatan anda seumpama ubat. Pelbagai kajian yang selama ini tidak diberi perhatian telah membuktikan bahawa bahan-bahan ini membantu meredakan keradangan, melindungi salur darah, mengurangkan lemak visceral, lemak di perut dan membantu membina semula otot yang hilang. Syarikat-syarikat besar jarang mempromosikan maklumat ini kerana keuntungan yang besar sukar diperoleh daripada kuasa alam semula jadi. Hari ini saya akan kongsikan bahan-bahan kesihatan luar biasa yang boleh anda manfaatkan hanya dengan menambah satu sudu ke dalam kopi pagi anda. Kita akan lihat satu persatu bermula dari senarai ke 8 hingga ke 1. Pastikan anda ingat bahan yang akan saya sebutkan di tempat pertama nanti. Satu kajian melaporkan bahawa bahan tersebut berjaya meningkatkan keupayaan pergerakan warga emas lebih daripada 40%. Sebelum kita mulakan, saya ingin bertanya, berapakah umur anda yang sedang menonton video ini? Anda menonton dari negeri mana? Dan bagaimana tahap kesihatan anda kebelakangan ini? Sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Kami di saluran Sihat Sergas Emas membaca setiap komen anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan tempat ke 8. Serbuk kayu manis. Ime kulit kayu manis dan serbuknya. Bahan yang biasa kita guna sebagai rempah ratus atau dalam pencuci mulut seperti kuih talam atau bubur ini, tahukah anda, jika ditambah secubit sahaja ke dalam kopi pagi, ia boleh memberi kuasa perlindungan otot yang luar biasa. Kayu manis mengandungi bahan anti radang, membantu melancarkan peredaran darah. Dan yang paling penting, ia berkesan menstabilkan gula dalam darah. Kestabilan gula dalam darah adalah kunci utama kesihatan warga emas. Ini kerana jika gula dalam darah tidak stabil, tenaga tidak dapat dibekalkan kepada otot dengan betul menyebabkan kehilangan otot berlaku dengan lebih cepat. Sebagai contoh, Encik Razak 68 tahun dari Shah Alam Selangor. Beliau sering berasa lemau dan berat badan setiap kali selepas makan tengah hari. Beliau juga perasan kakinya semakin lemah setiap kali menaiki tangga. Suatu hari atas nasihat isterinya, beliau mula menambah sedikit serbuk kayu manis ke dalam kopi O paginya. Pada mulanya beliau ragu-ragu, tetapi selepas beberapa minggu beliau dapati rasa mengantuk pada waktu petang berkurangan dan kakinya terasa lebih ringan. Yang lebih mengejutkan, bacaan gula darahnya juga turun sebanyak 20 mata sehingga doktornya pun kagum. Semuanya hanya kerana secubit serbuk kayu manis dalam kopi setiap pagi. Kesan ini terbukti secara saintifik. Apabila gula darah naik mendadak, insulin akan dirembeskan secara berlebihan, menyebabkan otot tidak dapat menyerap nutrien yang diperlukan. Kayu manis membantu mengawal lonjakan gula ini dengan lembut, membolehkan otot menerima bekalan tenaga yang stabil. Cukup sekadar setengah sudu kecil serbuk kayu manis setiap pagi. Jika boleh saya syorkan anda menggunakan kayu manis silon-silon cinnamon kerana ia mengandungi kumarin bahan yang boleh membebankan hati dalam kadar yang jauh lebih rendah, menjadikannya lebih selamat untuk pengambilan jangka panjang. 7. Serbuk koko tulen ramai. Yang mungkin menganggap
koko hanyalah bahan untuk membuat Milo atau minuman coklat panas. Tetapi jika anda menambah sedikit serbuk koko tulen tanpa gula ke dalam kopi pagi cawan itu, akan bertukar menjadi minuman kesihatan tersembunyi. Koko kaya dengan bahan antioksidan tumbuhan yang dipanggil flavonols. Ia berfungsi melancarkan peredaran darah, mengurangkan keradangan dan membantu pemulihan otot. Bagi warga emas, aliran darah adalah ibarat talian hayat. Apabila usia meningkat, salur darah cenderung menjadi sempit dan peredaran darah merosot. Oksigen dan nutrien yang sampai ke otot akan berkurangan. Ini menyebabkan kaki terasa berat dan badan mudah letih. Koko adalah rakan baik yang membantu melancarkan aliran ini. Puan Aisyah, 72 tahun dari Alor Setar Kedah, seorang yang gemar berjalan pagi di taman. Namun kebelakangan ini beliau risau kerana kakinya sering terasa berat dan beliau mudah mengah. Cucunya yang aktif bersukan mencadangkan agar beliau mencuba campurkan serbuk koko tulen ke dalam kopinya. Pada mulanya beliau tergelak kopi campur koko apa rasanya, tetapi selepas beberapa minggu langkahnya terasa lebih ringan. Staminanya meningkat, malah pemeriksaan kesihatan mendapati tekanan darahnya juga lebih stabil. Hanya 1 sudu kecil koko setiap pagi telah mengubah harinya. Kajian saintifik mendapati flavonols dalam koko memperbaiki fungsi lapisan dalam salur darah endotelium, menjadikannya lebih anjal dan membenarkan darah kaya oksigen sampai ke otot dengan lebih mudah. Hasilnya otot berfungsi lebih aktif, keletihan cepat pulih dan kekejangan badan berkurangan secara semula jadi. Penting pastikan anda menggunakan serbuk koko tulen tanpa gula, bukan campuran minuman coklat 3 dalam 1. 6. Minyak kelapa darah VCO atau minyak MCT. Ini mungkin sedikit mengejutkan, tetapi ia adalah kebijaksanaan tradisional yang telah lama diamalkan di beberapa bahagian Asia untuk kesihatan. Ia adalah minyak kelapa darah VCO atau minyak MCT. Ini bukan sekadar trend. Ia membantu membekalkan tenaga berterusan kepada otak dan badan warga emas, menstabilkan tenaga melindungi otot dan membantu mengurangkan lemak badan. Ini kerana struktur lemaknya dipanggil MCT berbeza daripada lemak biasa. Ia dipecahkan dengan cepat oleh badan dan ditukar menjadi sumber tenaga yang bersih dan efisien. Apabila usia meningkat, keupayaan sel kita untuk menggunakan glukosa gula sebagai tenaga semakin merosot. Ini menyebabkan kita mudah letih, hilang fokus dan kehilangan otot. Tetapi apabila badan menggunakan sumber tenaga alternatif yang dipanggil keton daripada MCT, ia boleh mengekalkan kecergasan tanpa mengalami kejatuhan tenaga energy crash seperti yang berlaku dengan gula. Encik Subramaniam, 69 tahun dari Ipoh Perak, merasai sendiri kesannya. Beliau biasa minum kopi setiap pagi, tetapi menjelang tengah hari tangannya akan mula menggeletar dan beliau rasa terpaksa mengambil kuih manis untuk bertahan. Anaknya mengesyorkan beliau menambah 1 sudu kecil minyak MCT ke dalam kopinya. Pada mulanya beliau menolak sambil ketawa kopi letak minyak, tetapi beliau mencubanya juga. Hasilnya menakjubkan. Tenaganya bertahan sehingga waktu makan tengah hari, keinginan untuk makan manis berkurangan dan selepas 2 bulan, lilitan pinggangnya berkurangan hampir 3 kilogram. Cara penggunaannya mudah, mulakan dengan 1 sudu kecil VCO atau minyak MCT ke dalam kopi anda dan kacau sebati. Jika anda mengisarnya blender, ia akan menghasilkan tekstur berkrim yang sedap. 5. Susu lembu atau susu soya ramai yang mungkin terlepas pandang bahan yang sangat biasa ini. Jika anda fikir menambah susu atau susu soya ke dalam kopi hanya untuk melembutkan rasanya, anda mungkin perlu mengubah tanggapan itu hari ini. Perubahan kecil ini adalah langkah pertama yang sangat berkesan untuk melindungi otot, terutamanya selepas usia 60 tahun. Sebabnya jelas, susu lembu mengandungi semua asid amino penting yang diperlukan oleh badan kita dan kaya, dengan leucin, komponen kritikal untuk pembinaan otot.
Manakala susu soya mengandungi protein sayuran berkualiti tinggi dan isoflavon yang bukan sahaja baik untuk tulang tetapi juga kesihatan jantung. Puan Lee, 72 tahun dari Pulau Pinang, telah mengamalkan minum kopi O kosong selama berpuluh tahun. Beliau percaya mengurangkan kalori adalah rahsia kesihatan. Namun anaknya yang bekerja sebagai jururawat perasan otot lengan ibunya semakin mengecil dan lemah. Anaknya perlahan-lahan mencadangkan mak cuba tambah sedikit susu soya dalam kopi itu. Puan Lee teragak-agak pada mulanya. Tetapi beberapa bulan kemudian beliau sendiri terkejut apabila mendapati beliau boleh mengangkat bakul barangan dapur dengan mudah dan menaiki tangga tanpa mengah. Lebih hebat lagi, doktor mengesahkan ketumpatan tulangnya meningkat sedikit. Kelebihan utama kaedah ini ialah ia mudah. Hanya setengah cawan susu kira-kira 100 ml boleh membekalkan sekitar 4 gram protein cukup untuk menggantikan kehilangan otot yang berlaku semalaman semasa kita tidur. Jika anda alah laktosa, pilih susu tanpa laktosa. Jika anda lebih suka minuman berasaskan tumbuhan, pilih susu soya yang diperkaya dengan kalsium. 4. Serbu kolagen. Bahan ini sering dianggap sebagai suplemen untuk kecantikan kulit, tetapi bagi warga emas nilainya jauh lebih daripada itu. Kolagen ialah protein struktur yang menjadi gam yang mengikat otot sendi dan tulang kita. Selepas umur 60, kolagen dalam badan kita merosot secara semula jadi sebanyak 1% setiap tahun. Akibatnya sendi menjadi kaku, timbul rasa sakit dan proses pemulihan menjadi perlahan. Tahukah anda bahawa hanya dengan menambah serbuk kolagen ke dalam kopi pagi boleh mengubah keadaan ini? Haji Saleh, 70 tahun dari Jitra Kedah, sangat gemar berkebun di halaman rumahnya. Namun sejak kebelakangan ini pergerakan mudah seperti mencangkul mula menyebabkan lututnya sakit. Atas syorakannya beliau mula menambah kolagen ke dalam kopinya. 2 bulan kemudian sakit lututnya berkurangan, pergerakannya lebih lancar dan beliau dapat kembali melutut untuk menanam bunga. Secara saintifik, kolagen membekalkan asid amino seperti glycine dan prolin yang diperlukan untuk pemulihan otot dan sendi. Satu sudu sahaja boleh membekalkan sehingga 10 gram protein. Ia mudah larut dalam kopi, tidak mengganggu rasa dan membantu mengekalkan fungsi otot keanjalan sendi serta ketumpatan tulang. 3. Protein, whey protein air dadih. Ini adalah sekutu kuat, terutamanya bagi mereka yang berusia 60 plus, yang benar-benar ingin membina semula otot. Ramai yang berfikir whey protein hanya untuk orang muda yang bersenam di game, tetapi kajian menunjukkan ia lebih penting untuk warga emas. Sebabnya ialah rintangan anabolic resistance yang berlaku apabila kita tua. Ringkasnya, semasa muda sedikit protein sudah cukup untuk membina otot, tetapi kini jumlah yang sama tidak lagi memberi tindak balas yang kuat. Oleh itu, kita memerlukan rangsangan yang lebih kuat dengan protein yang lebih berkualiti. Di sinilah whey protein yang kaya dengan leucin memainkan peranan. Tanpa leucin, pemulihan dan pembinaan gentian otot tidak akan berlaku dengan cekap. Kajian dalam jurnal pemakanan mendapati warga emas yang mengambil suplemen whey protein menunjukkan peningkatan jisim otot tanpa lemak 38% lebih tinggi berbanding kumpulan yang tidak mengambilnya. Cara penggunaannya, tambah 1 sudu whey protein isolate WPI tanpa perisa ke dalam secawan kopi suam dan kacau. Kaedah ini memberi tumpuan kepada protein tulen tanpa gula tambahan. Jika anda sensitif, laktosa isolate adalah pilihan yang lebih baik kerana ia hampir bebas laktosa. 2. Biji chia dikisar halus bahan ke? 2 ialah biji chia seeds yang kecil tetapi amat berkuasa. Jangan pandang rendah pada rupa luarnya. Jika anda mengisar halus biji chia dan menambahkannya ke dalam kopi panas, anda akan mendapat serat protein sayuran dan asid lemak omega 3 serentak. Ia membantu otot sendi dan fungsi otak secara meluas. Ramai warga emas di Malaysia tidak mengambil serat dan omega 3 yang mencukupi. Kekurangan ini menyebabkan otot cepat hilang lemak, mudah terkumpul dan daya ingatan merosot. Biji chia menangani ketiga-tiga masalah ini: protein untuk otot omega, 3 untuk anti radang dan sendi serta serat untuk kesihatan usus dan kestabilan gula darah.
Penting biji chia perlu dikisar halus sebelum digunakan. Jika dimakan sebiji penuh, ia sukar diserap oleh badan. Tetapi apabila dikisar nutriennya mudah diserap. Tambah 1 atau 2 sudu kecil serbuk biji chia ke dalam kopi panas anda. 1. Kunyit plus, lada hitam. Tempat pertama adalah gabungan kunyit dan lada hitam. Imej kunyit dan lada hitam. Ia mungkin nampak seperti rempah biasa dalam masak lemak cili api atau rendang, tetapi ia adalah kombinasi nutrien semula, jadi yang boleh membawa perubahan besar kepada badan yang sedang menua. Bahan aktif dalam kunyit iaitu kurkumin terbukti secara saintifik dapat mengurangkan keradangan, menguatkan salur darah dan mempercepat pemulihan otot. Tetapi ada satu masalah kurkumin, sangat sukar diserap oleh badan. Di sinilah kuncinya. Apabila ditambah sedikit sahaja lada hitam, kadar penyerapan kurkumin meningkat berpuluh kali ganda. Lada hitam menukar kunyit daripada sekadar rempah menjadi ubat semula jadi. Keradangan adalah musuh paling senyap bagi warga emas. Ia memakan otot, mengeraskan sendi, melemahkan salur darah dan akhirnya membawa kepada kehilangan ingatan dan tenaga. Kunyit membantu memutuskan rantaian keradangan ini. Puan Noraini, 73 tahun dari Kuala Pilah Negeri. 9 gemar berkebun tetapi terpaksa berhenti kerana sakit lutut dan bengkak, walaupun makan ubat kesannya hanya sementara. Atas nasihat anaknya, beliau mula menambah setengah sudu kecil, serbuk kunyit dan secubit lada hitam ke dalam kopinya. Pada mulanya beliau perlu membiasakan diri dengan rasanya yang unik, tetapi beberapa minggu kemudian sakit lututnya berkurangan dengan ketara. Doktor juga mengesahkan paras keradangan CRP dalam darahnya telah menurun. Cara penggunaan: tambah setengah sudu kecil kunyit dan secubit lada hitam ke dalam kopi suam. Haba suam membantu mengaktifkan kurkumin dan lada hitam memaksimalkan penyerapannya. Penutup penting akhir sekali video ini adalah untuk tujuan pendidikan dan tidak menggantikan nasihat perubatan. Keadaan kesihatan setiap orang berbeza. Jika anda sedang mengambil ubat atau mempunyai penyakit kronik, sila berbincang dengan doktor anda sebelum membuat sebarang perubahan pada diet anda. Kesemua 8 ini adalah cara yang mudah dan terbukti secara saintifik untuk melindungi otot anda selepas usia 60 tahun. Antara semua ini, bahan manakah yang anda ingin cuba dahulu? Adakah kayu manis, whey protein atau kunyit dan lada hitam? Sila tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang like dan subscribe. Kongsikan juga kepada keluarga dan rakan-rakan anda. Ingat, usia meningkat tidak semestinya bermakna menjadi lemah. Tabiat kecil setiap pagi inilah yang akan menjadikan kita lebih kuat, lebih cergas dan lebih sihat.